Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk hari keempat kita ni, kita nak mulakan hari kita dengan testimonial SMS. Dalam 3 hari yang lepas, ada macam-macam aku sudah explain. Ada yang basic, ada juga yang advance sedikit. Ada banyak perubahan yang aku dah buat juga sepanjang development ni, dan terutama paling penting sekali adalah skills lah. Semakin lama kita develop untuk hari-hari yang berikutnya, makin banyak yang kita akan repeat, dan repetition ni yang akan bantu kita kuatkan lagi kita punya skill personal kita sudah tentu, dan juga skill AI kita lah. Dan semalam kita ada buat 2 skill untuk AI kita. Kita bagi dia skill untuk prepare kita punya railway project, dan juga skill untuk mata dan tangan dia lah. Jadi dia boleh browse kita punya project, boleh daftar, boleh login dan sebagainya untuk tangkap beberapa kesilapan yang senang ditangkap lah. Mana yang boleh tangkap, ditangkap. Dan untuk hari ni, macam biasa, projek semua sudah aku set up dan sudah deploy dekat railway. Kalau nak tengok, boleh tengok pada, ataupun nak belajar, boleh tengok pada hari pertama punya video. Hari ni aku akan terus skip pada kita punya development. Dan untuk design, aku sudah pakai Stitch macam biasa juga, seperti semalam dan juga kemarin. Aku guna Stitch untuk generate landing page dan juga rough rough outline lah, boleh kata rough outline untuk kita punya SMS, just untuk bantu kita develop nantilah tanpa bazir masa dekat design, dan kita akan teruskan buat kita punya SMS. Dan untuk kita punya projek ni, ini yang sudah deploy, masih lagi tak ada authentication. Semalam kita ada belajar authentication, dan untuk hari ni kita akan belajar juga authentication, tapi yang melibatkan pendaftaran user lah. Ini untuk aku punya dalam localhost ataupun dalam komputer aku sendiri, dan aku boleh daftar ataupun masuk terus dekat aku punya SMS tanpa ada authentication. Dan ada beberapa pecahan untuk kita punya projek ni. Yang pertama adalah untuk authentication. Untuk authentication kita nak kali ini user boleh daftar dan boleh dapatkan unique URL lah untuk testimonial dia. Dan juga kita ada pecahan yang kedua, iaitu kita punya CMS lah. Ada banyak pecahan dalamnya, ada testimonial punya pecahan, ada wall of love lah, ada setting dan juga profile lah. Ini semua pecahan-pecahan besar dan akan masa untuk AI kita develop. Dan kalau kita nak one shot semua ni pada satu prompt saja, memang tak akan menjadi ataupun akan ada masalah nanti. Terutama disebabkan skala ini besar dan tak cukup untuk sesi AI kita. Dan kita kena pecahkan, dan untuk pecahan ni ada beberapa pattern yang kita boleh guna. Dekat luar sana ada, kita panggil ini sebagai workflow menggunakan AI. Yang paling lama tak salah aku adalah RAF. RAF ni dah lama, antara pioneer jugalah. Boleh tengok online, nama konsep dia panggil RAF. Yang kedua adalah konsep nama GSD ataupun literally get shit done. Ini pun di-develop oleh bukan software engineer, tapi tak salah aku dia merupakan musician ataupun pemuzik yang memerlukan software dia sendiri. Dan maka lahirlah GST. Dan ada juga yang macam dalam company aku guna adalah OpenSpec. Dan untuk video ni aku akan guna OpenSpec untuk buat pecahan-pecahan feature ni dan sebagainya lah. Dan kita akan mulakan dengan buka OpenSpec ni punya GitHub dulu. Dan korang perlu install lah OpenSpec ni. Aku tak akan cover ni, dalam instruction je dah ada arahan dia dan sebagainya. Kau boleh guna, dan kita akan gunakan ini sepanjang projek kita nantilah. Sebelum tu aku nak make sure aku punya ni adalah latest. Aku akan install ikut komen dia. Dan once projek kita sudah siap nanti, kita akan set up kita punya OpenSpec dalam projek tersebut lah. Untuk start dengan OpenSpec, kita kena mulakan dengan OpenSpec init. Pergi dekat projek kita tadi, iaitu Ramadan yang keempat. Dan aku akan tulis OpenSpec init. Dia akan bagi tahu aku nak pakai AI mana satu ataupun workflow yang mana satu. Aku akan pakai Cloud Code. Tekan enter dan aku tekan tab lah untuk confirm, dan projek aku sudah siap. Aku boleh confirm benda ini dengan pergi dekat anti-gravity aku. Ada satu folder bernama OpenSpec. Dan setakat ni spec kita adalah kosong dan kita tak ada sebarang changes lagi lah. Semua ni masih lagi basic. Dan kita akan mulakan dengan spec kita yang pertama. Untuk spec driven development ni, SDD, kita perlu tengok pada endgame kita lah. Kalau biasanya sebelum ni kita just setakat scratching the surface, buat ni, buat itu, buat ini, buat itu tanpa ada hala tuju. Tapi dengan spec driven development, kita kena ada hala tuju kita.
Dan ada tujuan aku yang pertama adalah nak bina dia punya authentication dan user boleh authenticate. Setakat ni yang korang tengok ini adalah mock saja. Ini adalah hard code. Semua ini hard code, tak ada model, tak ada apa dan sebagainya. Untuk bagi AI kita satu foundation untuk dibina. Kalau tak ada foundation ni, aku tak yakin dengan design je nanti. Dan design ni aku sudah gunakan Stitch tadi untuk develop. Dan aku rasa okay design dia. Kita boleh guna design ni untuk develop nanti. Dan AI ni akan gunakan ini sebagai baseline untuk feature-feature seterusnya. Sebagai contoh, wall of love tidak boleh ditekan. Setting tak boleh ditekan. Dan bila je nak buat page ni nanti, dia akan refer dekat komponen yang sudah ada. Dan dia akan buat page tersebut lah. Kalau komponen sudah ada, sedia ada, ini tak cantik dan ada kemungkinan besar dia akan repeat benda yang sama kecuali kita prompt dia dengan tepat sekali lah. Tanpa buang masa lagi, aku akan mulakan dengan aku punya yang step yang pertama sekali. Pertama sekali aku akan exit daripada aku punya YouTube ni dan aku akan pergi dekat testimonial lah. Dari sini aku akan run clouded ataupun aku punya dangerous cloud ni lah. Dan aku akan ikut komen ataupun arahan yang sudah disediakan daripada OpenSpec. Untuk mulakan kita punya feature development, kita mulakan dengan OPSX new yang ini. Dan kita boleh pilih sama ada kita nak OPSX fast forward ataupun kita nak OPSX yang research punya ataupun dia akan sama-sama dengan kita explore apa yang kita nak buat dan sebagainya. Tapi memandangkan aku tahu apa yang aku nak secara spesifik. Dekat sini ada je punya workflow, tak silap aku. Kau boleh tengok dekat sini workflow dia, apa kegunaan dia lah. Ada banyak dekat contoh dia. Contoh ada satu untuk research ataupun explore lah. Explore ni kalau kau tak tahu sebenarnya kau nak apa. Dan kau nak sama-sama brainstorm dengan AI. Boleh guna option OPSX Explore. Kalau korang ada workflow kegemaran korang, boleh komen dekat bawah YouTube video ni. Aku pun nak tengok jugalah. Setakat ni yang aku survey dekat threads, ada beberapa. Contoh guna BMAD. Ada yang juga guna, macam aku beritahu tadi, guna RAF. Dan juga guna GSD tadi lah. Tapi untuk aku lagi prefer guna OpenSpec. Setakat ni semua yang aku gunakan dengan OpenSpec tak ada masalah. Dan aku akan mulakan OPSX new. For this project, we need now to have authent. Tapi sebelum tu, kalau perasan dekat atas ni, aku punya project ni, state dia belum save lagi. Aku akan commit semua ni dulu. Commit all and push. Sebabkan kita nak create branch baru lah. Kita akan create branch baru bila kita nak develop nanti. Untuk new tak ada masalah. Untuk OpenSpec new ataupun nak buat new spec ni kita tak ada masalah lah. Tapi bila kita nak start apply nanti, kita gunakan branch baru sebab kita tak nak rosakkan kita punya master branch. Baik, sekarang dia sudah push semua perubahan kod kita dan aku akan clear dulu. Dan aku akan sambung balik apa yang aku nak buat tadi. OPSX new for this project. We now need out for user to register and get their own testimonial page. Then we also have super admin. Just these two rows. Dan ini je. Setakat ini yang aku punya vision. Aku nak ada 2 role saja. Ruby on Rails dah ada dia punya built-in support untuk authentication. Basic saja, tak perlu nak complicated. Sebelum ni biasa mana yang otai-otai akan gunakan device lah. Device ni pun well known juga. Tapi untuk project kita yang basic ni, guna yang Rails 8 punya supported authentication dah cukup. Dan apa dia akan buat kejap lagi? Dia akan create 4 plan. Okay, 4 artifak lah. Artifak yang pertama adalah proposal dia, lepas tu dia punya design, dia punya spec dia, dan akhir sekali tugasan dia lah. Selepas siap 4 dia punya artifak ni, barulah dia akan start prompt kita. Adakah kita nak continue develop ataupun kita just nak refine lagi kita punya plan dan sebagainya. Dan untuk ni aku nak guna OPSX continue untuk create kita punya artifak pertama. Ataupun kalau confused, kita boleh saja tanya AI kita ni, OpenSpec ni apa workflow yang sesuai dengan kita dan macam mana kita nak guna setiap komen tu lah.
Ini dia sedikit bias dia punya prompt ni lah. Okay. Ada, boleh kata setiap workflow ada dia punya bias dia, bergantung kepada siapa yang develop workflow tersebut lah. Lain orang, lain dia punya preference dia. Macam rough, dia akan brute force. Kau bagi dia prompt, dia akan buat. Betul ke salah dia tak peduli, dia akan buat. Tapi katakanlah lepas 10 iteration tu, 10 iteration bukan murah. Dia akan makan banyak cost, okay. Bila pakai workflow ni akan banyak budget untuk kau spend nantilah. Bila guna rough, dia akan spend. Tapi hujung ni kita tak tahulah adakah okey ataupun tidak. Jadi aku sarankan untuk prompt betul-betul bila kita nak guna workflow ni. Dan okey, ada satu lagi cara sebab sekarang ni aku kena tulis OPSX continue selama 4 kali disebabkan ada 4 artifak tadi. Ni aku kena OPSX continue. Ada satu lagi cara untuk cepatkan semua ni menggunakan fast forward lah. Dan bila fast forward, kita boleh pantau dekat sini lah. Setakat ni yang kita ada, spec tak ada lagi. Changes tapi dah ada. Okay, kita dah ada dia punya proposal dia. Kejap lagi dia akan create lagi 3 artifak. Dan dari situ kita boleh pantau lah sama ada kita nak ubah ke dan sebagainya. Tapi untuk hari ni aku rasa aku akan by default guna semua yang dah ada lah. Yang default punya tanpa complicatekan kita punya video. Dan sekarang ni semua artifak dia sudah dicipta. Kita boleh pantau dekat sini lah. Dia dah createkan semua spek-spek kita dan juga ada satu file bernama task lah. Task ni apa yang dia akan buat nanti. Dan dari sini kita boleh tengok apa yang penting dan sebagainya. Spek ni nanti akan menjadi satu titik penting untuk kita punya sistem. Boleh kata sebagai source of truth untuk kita punya sistem ni lah. Jadi setiap feature baru dia akan refer ni untuk pastikan kita tak terkacau ataupun blast radius kita tak terlampau besar lah. Contoh kalau kita ubah sedikit, ada benda lain terkacau dan sebagainya. Dan aku akan clear konteks dulu. Aku nak maksimalkan aku punya token. OPSX apply. Create new branch. And auto. Atomic. Dan ini tak terhad pada satu spek saja. Kau boleh create banyak lagi spek. Contoh kau nak buat ni tadi untuk testimonial, untuk word of love, untuk setting dan untuk kita punya profile dan sebagainya. Ini semua kita boleh configure kita punya open spec tadi untuk buat banyak-banyak plan lah. Dan lebih mudah untuk kita pantau nanti. Okay, jadi AI kita sudah siapkan kita punya feature. Dan benda pertama aku boleh test adalah refresh terus. Dan aku sepatutnya di logout. Dan betul lah, aku kena tendang keluar disebabkan kita sudah ada authentication. Sebenarnya aku tak pasti apa username dan password yang dia sudah buatkan untuk super admin aku, untuk super admin aku. Jadi aku akan tanyalah. Ni untuk aku testing dalam aku punya sistem saja. Dan sepatutnya untuk admin credentials tak patut ada dalam seed. Okay. Lebih baik kita gunakan macam video semalam kita menggunakan rake script, RAKE script untuk buat kita punya credentials. Tapi untuk hari ni aku rasa tak apa. Cuma korang kena take note tentang kita punya setup ni. Dan sekarang ni ada error ni. Ini bermaksud server kita belum restart. Apa yang kita perlu buat simple saja, stop kita punya server dan restart. Sebarang package installation yang penting seperti bcrypt tadi, dia baru install dan sebagainya, kita kena restart server kita dan barulah error tu akan hilang lah. Aku akan try sekali lagi. Dan sekarang kita sudah login. Authentication kita sudah menjadi. Dan macam mana kita nak test pula dengan kita punya user biasa. Aku akan buat incognito baru. Copy ini, incognito. Dan kita akan daftar sebagai user baru lah. Nah, aku akan create account. Aku letak email aku 123456778 sebagai testing saja. Okay. So, sudah daftar. Dan selepas sudah daftar, aku masih lagi tak nampak aku punya dashboard lah. Dan dashboard aku adalah basic sekarang ni dan mungkin ada kekeliruan lah untuk super admin dan juga user. So sepatutnya ini adalah dashboard untuk kita punya super admin dan juga untuk user kita. Dan bermaksud kita punya user biasa sepatutnya dapat juga login dalam page ni lah. Dan aku akan log out dulu dan aku rasa mungkin aku tak perlukan sebagai super admin. Dan kita boleh buat spek baru. Bila ada kekeliruan macam ni ataupun ada perubahan requirement, kita akan buat spek baru dan kita akan teruskan kita punya development nanti.
Jadi mudah saja pergi dekat OpenSpec tadi. Kita archive ni dulu. Selepas archive kita akan create PR dan merge dulu dalam master. Selepas merge kita akan buat adjustment untuk spec baru dan daripada spec baru ni kita akan ubahlah kita punya sistem. Hanya perlukan user saja, tak perlukan super admin. Yang kita boleh pantau dalam kita punya anti-gravity ni, kita boleh tengok yang kita sekarang ni ada spec. Aku boleh tutup dan buka balik. Kita ada satu spec untuk setiap feature-feature penting kita. Contoh user registration kita boleh pantau ada beberapa spec ataupun dia punya test dia lah. Data-data ini semua adalah berkait dengan kita punya sistem. Dan OpenSpec ni tak semestinya perlu guna untuk projek baru. Kita boleh guna juga untuk projek yang sedia ada. Dan sekarang ni dia telah cipta kita punya PR ataupun pull request kita. Boleh pantau kalau mana yang ada pengalaman. Dia telah buat sebanyak 46 file dalam masa beberapa minit tadi. Dan daripada 46 file ni adalah kita punya management tadi lah untuk CMS. So sekarang ni aku akan suruh je merge the PR. Ni untuk demo sajalah. Kalau untuk production korang, aku sarankan korang review betul-betul. Tapi untuk demo dan fokus aku adalah untuk OpenSpec pada hari ni. Aku akan merge terus lah. Dan setelah dia habis merge, aku akan suruh dia update requirement tadi. Dan clear. Boleh terus clear context disebabkan kita sudah ada OpenSpec tadi. Jadi aku akan clear. Dan seterusnya aku kena pastikan aku punya branch ni adalah latest. Jadi aku akan git pull. Disebabkan kita sudah merge tadi lah. Dan akan ada nampak perubahan beberapa file. Adakah dia sudah merge ataupun aku tersalah faham ke dan sebagainya. Okay, aku rasa dia dah tolong pull tadi. Aku akan tengok log dan sepatutnya adalah. Okay. So semua ni dah ada. Maksudnya kita sudah merge tadi. Dan sekarang untuk yang kedua ni adalah kita nak make sure OPESX new. We now only want for user role only. And this role will be the one. Dan kita boleh tengok macam mana dia akan update. Sebenarnya ini contoh yang bagus juga untuk kita tengok macam mana OpenSpec ni akan update dia punya spec nanti. Sebab pada fahaman OpenSpec ni, sekarang ni sistem ni hanya support super admin dan juga user biasa. Dan sekarang ni kita akan buat perubahan baru yang akan ubah spec tersebut. Yang akan ubah spec tersebut untuk support hanya user biasa saja. Dan aku akan OPSX fast forward. Dan kali ni untuk bila aku nak apply tadi, aku akan suruh yang basic lah. Aku suruh je buat branch baru, nak suruh je atomic commit. Dan juga yang paling penting sebenarnya aku nak suruh je menggunakan agent teams lah. Jadi dia akan spawn beberapa agent untuk cepatkan lagi development. Sebab sekarang ni aku rasa masih lagi lambat. Aku nak cepatkan dia punya development. Dan sekarang ni dia telah cipta kita punya spec baru. Kita boleh pergi dekat anti-gravity untuk pantau lah. Perubahan yang baru ni adalah remove super main role. Aku akan tekan atas, PSX apply. Untuk scroll balik lah, aku malas nak tulis balik. Also spawn multiple agent teams experimental. Yang aku ada ajar dalam video lepas. Master. Jadi ada 3 benda ataupun 4 benda lah yang akan buat aku rasa. Create branch baru daripada master, buat atomic commit dan 3 lah total. 3 total benda dan multiple experimental agent teams. Dan agent teams ni sebenarnya aku nak disebabkan kita akan tengok dia develop dengan cepat lagi dengan syarat tak ada konflik lah antara satu agent dengan agent lain, ataupun kalau ada konflik sekalipun dia akan sama-sama kerjasama. Dia ibarat dalam satu bilik lah. Dalam satu bilik ni ada 4 orang tengah buat kerja. 4 orang ni akan berbincang ada clash tak dengan kau punya, ataupun kau punya ada clash dengan aku punya ke tak. Dan ada satu team lead dalam agent teams ni yang akan tolong pantau lah. Dan untuk kita punya development ni sudah siap. Kita boleh verify lah kalau nak verify ada perubahan ke yang penting dan sebagainya. Tapi aku akan archive. Sebelum tu aku nak check dulu lah. Aku boleh pergi dekat aku punya CMS. Aku boleh log out. Tapi sekarang ni log out tak dia. Macam mana aku nak settle. Aku pergi dekat. Aku boleh suruh AI untuk kita manage kita punya application tadi. Tapi dekat sini aku pergi dekat cookie. Aku akan clear. Dan dengan itu aku sudah log out lah. Aku boleh daftar sekarang. Create account.
Business. So sekarang ni ada isu dan aku akan hantar isu ni dekat kita punya AI tadi untuk pantau. Tapi sebelum tu aku mungkin akan restart server lah. Mana tahu ada berkaitan dengan server. Tapi yang penting aku akan screenshot ni dan hantar kepada AI untuk dia verify dulu. Jadi sebelum kita archive, first kali kita kena test dulu. Sambil dia check, aku akan restart sekali lagi dan tak ada masalah. Boleh jadi disebabkan kita punya tu tak restart tadi. Dan aku akan pergi dekat CMS. So setakat ni betul. Dan AI ni tak ada detect apa masalah lah. Just restart kita punya server. Dan kalau ada masalah, biasanya kalau korang perlu buat apa-apa, sepertinya adalah restart server lah. Restart the server dan pantau kalau ada masalah lagi. Dan sekarang kita dah ada dua bentuk layout. Localhost dan juga kita punya landing page. Sebenarnya sekarang kita punya landing page ni belum lagi wire dengan kita punya database. Dan sebelum aku mulakan dengan feature yang seterusnya, aku akan archive ni dulu. Dan momentum aku untuk video ni agak cepat. Aku akan teruskan buat spec dan lepas tu aku akan buat PR to merge, spec PR merge, spec PR merge ulang-ulang kali. Dan ini untuk hari keempat. Hari keempat momentum kita dah mula berbeza sedikit dengan beberapa hari lepas. Dan feature yang aku nak ship pun lebih banyak daripada yang semalam dan juga kemarin. Disebabkan kita dah ada satu workflow baru. Dan satu yang aku nak korang belajar daripada video hari ini adalah menggunakan workflow yang korang suka lah. Dekat luar sana ada banyak macam aku beritahu tadi. Ada guna BMAT, ada guna OpenSpec macam aku, ada guna banyak lagi lah, RAF dan juga GSD. Boleh cari dekat luar sana eksperimen mana yang korang rasa sesuai. Dan untuk aku dah cakap aku akan guna OpenSpec. Mungkin akan berubah akan datang, kita tengok nanti macam mana. Tapi setakat ini aku akan gunakan OpenSpec lah. Dan korang cari apa workflow yang sesuai dengan korang. Dan buat projek banyak kali. Macam aku sekarang ni aku tengah buat projek sebanyak 30 kali dalam satu bulan ni. Ada banyak lagi projek di samping aku punya 30 hari ni. Ada aku punya klien, ada aku punya side project dan sebagainya. Dan dari situlah terlahirnya aku punya idea untuk buat apa yang aku nak lah. Dan lain orang lain dia punya workflow. Itu aku terpaksa cakap awal-awal. Jangan tiru bulat-bulat aku punya workflow. Mungkin korang punya adalah berbeza. Eksperimen apa yang sesuai dengan korang. Dia dah create kita punya branch tadi dan aku rasa sudah merge. Okay. Dan semua ni telah merge lah. Boleh dia pantau dekat kita punya deploy tadi. Aku boleh pergi dekat sini. Aku boleh daftar dan sebagainya. Dan nampaknya ada satu isu lah. Untuk landing page tak perlu sebenarnya untuk daftar. There's an issue for landing page. There's no need to sign up. Sign in. Yes, everyone can see. Dan isu ni korang kena manual test ataupun boleh menggunakan mata dan tangan AI tadi untuk pantau. Tapi untuk cepat aku akan suruh je fix terus yang aku nampak ni direct. Dan aku akan login ataupun daftar lah dulu dalam kita punya deployed application ni. Dan create account. Jadi sekarang ni kita sudah ada dekat kita punya dashboard. Aku boleh pergi dekat kita punya CMS tadi lah. Dan kita dah ada dua spek ataupun spek penting lah. Dan seterusnya aku nak mula wirekan ataupun sambungkan kita punya testimoni ni dengan kita punya klien. Okay. Untuk klien kita setakat ini kita tak ada lagi data yang betul ataupun daripada yang sudah wire dengan database. Setakat ni kita hard code sahaja setakat ni. Dan ada beberapa feature penting lah. Antaranya kita ada pagination, kita nak wirekan ni dengan data kita, dia punya dashboard ni semua nak kena wire balik. Dan create new ni pun bukan mudah, dia akan create satu lagi page baru ataupun modal dan kita akan buat OPSX new lah. Apa yang kita buat dekat testimoni ni, okay, akan spill over dekat yang page-page lain ni lah. Contoh design dekat sini macam ini, dia akan spill over dekat Wall of Love dengan setting nanti. Jadi rancang betul-betul. Untuk video ni aku akan fast forward je lah. Aku akan bantai saja untuk cepatkan masa. Dan sebabkan sekarang ni pun sudah 40 minit, aku membebel dan aku mengajar dan juga aku develop sambil itu. Tapi kalau untuk korang spend masa untuk plan betul-betul, gunakan model paling mahal ni, itu paling penting ya. Gunakan model paling mahal untuk korang punya development.
dan iterate daripada situ. Dia tak akan perfect. Aku boleh jamin dia tak akan perfect. Akan ada masalah guarantee punya. Korang kena pantau satu persatu. Dan aku akan clear konteks. Untuk video ni aku rasa aku sampai testimoni saja kot disebabkan masa. Tapi yang lain sebenarnya korang dah nampak pattern lah. Mungkin korang boleh buat korang punya sendiri. Tapi untuk aku akan proceed dengan spec yang seterusnya. OPSX new. Let's integrate the testimonial. Cuma yang ni aku nak gunakan bukan OPSX new, aku nak gunakan aku lupa nama dia. Aku kena patah balik dekat sini. OPSX explore lah. Aku nak explore dengan AI ni untuk start testimonial. Setakat ini saja. Dan dia akan cuba tengok kita punya code base nanti, cuba nak faham apa yang sudah ada, apa yang belum ada. Dan dia mungkin akan prompt aku lah apa soalan-soalan aku boleh jawab dan sebagainya untuk bantu dia develop lebih tepat lagi. Just go sahaja dengan workflow ni dan korang akan dapatkan korang punya habit korang lah. Sambil korang develop, makin banyak projek korang buat, makin banyak habit korang akan improve. Okay, baik. Jadi dia ada beberapa soalan. Macam sekarang aku nampak soalan dia bersepah dan aku nak kena scroll atas, jawab, scroll atas, bawah, scroll atas, bawah, jawab. Aku akan suruh je guna please use code tools call ask users questions. Dan dia akan prompt dengan lebih cantik lagi lah. Aku tak pasti kenapa OpenSpec tak support ni by default. Dan kita boleh customize lah. OpenSpec ni dia just markdown saja. Kita boleh ubah dia punya markdown untuk support kita punya workflow kita. Dan ini antara soalan dia lah. How should testimonials enter the system? Aku rasa untuk testimoni lebih bagus kalau kita ada public form. Dan dia tanya apa yang aku nak tackle, scope dia. Aku nak tackle semua isu ni, routing, gunakan namespace CMS ni lah. Landing page. Aku akan skip dulu. Dan aku akan submit. Dan lebih kurang begitulah bila kita explore ataupun OpenSpec explore ni dengan AI, dia akan tanya soalan. Mungkin ada masa dia akan buka online lah, dia akan research dan sebagainya. Itu bergantung kepada cara korang prompt. Lagi detail korang prompt dengan prompt engineering korang, lagi tepat outcome dia lah. Dan dia ada beberapa soalan lagi yang aku kena jawab aku rasa. Yang ni kita boleh ikut mana yang dia rasa recommended lah. Macam ni aku pun dah biasa guna PG. Aku akan guna PG Gem ni. Ni kira macam plugin lah. Kalau guna NPM kita panggil ni sebagai package dan sebagainya. Yang ni aku rasa kurang tepat. Sepatutnya user will generate a public link to give to their customers to review. This is better. Common in typical testimonial setup. Yang ni aku biar default je lah. Yang lain dan aku akan submit. Yang ni aku tak pasti kenapa bersepah. Oh, nampak menarik. Dia ada preview yang macam ni. Ini first time aku nampak yang ni. Dan aku rasa aku akan buat untuk dua-dua lah. Dan feature ni kalau korang faham lah apa yang aku tengah buat ni sebenarnya berat juga. Okay. Berat juga, terutama kalau untuk satu orang yang nak develop benda ni. Kalau ada ramai orang, lagi mudah lah kalau kau ada team dan sebagainya. Tapi memandangkan kita ada AI, dia akan susunkan ini ikut turutan yang betul, menggunakan knowledge AI itu sendiri. Dan sebenarnya lebih mudah. Ibarat aku sudah ada team aku sendiri. Ada lagi soalan seterusnya. Aku rasa aku akan separate sidebar item lah. Dan thank you page of course. Next step. Aku akan fast forward lah. Ada 4 artefak dia akan buat. Dan lepas tu aku akan terus one shot terus lah. Dan aku tak risau untuk one shot ni. Mungkin ada isu macam aku cakap. Dengan AI tak ada benda yang terjamin. Ini bergantung kepada pengalaman korang dan juga knowledge korang. Dan untuk yang ni bergantung pada cara korang deploy, bergantung kepada cara korang testing, cara korang punya idea korang dalam kepala macam mana nak transfer kepada AI ni. Dari situ boleh tengok kita punya quality lah. Setakat ni aku just untuk demo saja, terutama aku nak demo OpenSpec ni pada korang. Boleh tengok nanti dan korang boleh apply lah. Sementara tu kalau korang tengah tengok video ni dan tengah belajar ataupun tengah nak cuba sendiri nak buat korang punya CMS sendiri,
boleh tekan komen dekat bawah untuk bagi tahu apa pendapat korang, apa yang boleh improve dan sebagainya lah untuk aku improve pada video-video yang akan datang. Jadi sekarang OpenSpec kita sudah siap dia punya plan, boleh kata plan lah, ataupun spec dia dengan artifak dia yang ada 4 tu. So, sekarang aku akan apply, tapi aku apply menggunakan yang aku ajar tadi, buat branch baru, atomic commit dan juga multiple experimental agent teams lah. Ini semua supaya aku nak maximiskan token ataupun supaya tak ni lah. Kalau je nak compact nanti akan ada masalah banyak. Lebih mudah kalau aku menggunakan agent teams. Setiap agent tu ada tugasan dia sendiri, ada konteks dia sendiri. Dan bila dia set tugasan, dia akan bagi tahu dekat team lead. Okey, baiklah. Jadi setelah aku rasa mau 13 minit juga tadi untuk dia buat kerja, aku biarkan dia sambil aku buat aktiviti aku yang lain, tolong buat aku dan sebagainya. Sekarang ni aku rasa aku boleh pergi dekat macam biasalah, restart kita punya server. Disebabkan kita sudah install gem barulah ataupun package baru, jadi kita kena restart. Dan setelah kita restart, kita ada satu review links ni. Okay, ini aku just on the spot terus test saja. Aku tak tanya AI apa yang aku kena test dan sebagainya. Ini berdasarkan aku punya imajinasi. Aku akan tekan new link. Aku akan buat collection lah. Jadi semua orang boleh akses link yang sama dan juga boleh letak review macam masing-masing. Klik review link dan aku boleh copy ni. Aku akan pergi dekat mungkin incognito lah senang. Jadi nampaknya kita kena login. Aku boleh login dengan akun baru lah. Daftar dan aku akan buka link tadi. Copy ni. Nampaknya link copy ni tak menjadi. Aku akan tekan semua ni. Dan baru aku boleh ni lah. Aku cuba sekali lagi ikut ni tu. Mungkin aku tak perlu daftar pun sebenarnya. Dan okey, itu link public. Nampaknya link copy button ni tak menjadi. Aku akan catat ni dan suruh AI fix. Biasanya ada hint lah kalau pergi dekat konsol. Ada beberapa error dekat sini. Aku boleh copy semua ni untuk bantu AI kita. Jadi kalau kau rasa projek Ruby on Rails kau ada macam benda tak kena dan sebagainya, aku sarankan untuk kau guna cara aku ni lah. Screenshot sekali dia punya konsol, dia punya network dan sebagainya. Lagi banyak data AI kita ada, lagi mudah untuk dia bantu kita. Dan aku tak habis test lagi, aku nak letak nama aku. Aku nak bagi rating 5. Nampaknya rating pun tak menjadi. Aku suspect disebabkan ini juga. Jadi aku akan right click, copy semua ni, bagi kepada AI. Dan aku rasa aku akan suruh je fix dulu semua ni. Kalau je dah fix satu, sebab ini biasa ada fallback dia. Aku suspect disebabkan oleh MJS. Once dia dah fix issue tu, semua page ni sepatutnya akan berjalan dengan lancar lah. Kita boleh nampak sudah hint je dekat sini. Je begitu, je dah jumpa issue dia. Dan seperti biasa macam video lepas aku ajar, setiap kali ada jumpa issue ni, kita akan update knowledge AI kita. Kita akan bagi dia kepada skill dia sendirilah. Dan untuk konteks ni aku rasa lebih mudah kalau aku letak dekat cloud.md untuk reference dia akan letak. Okay, jadi sementara dia tengah update dia punya cloud.md tu, aku akan mulakan testing aku sekali lagi. Just refresh sahaja dan aku boleh nampak petanda yang baik lah. Setakat ni tak ada error lagi dan aku boleh copy. Contoh aku copy ni dulu untuk contoh. Aku test dekat sini, okay. Dan aku akan copy ni, letak dekat sini, nampaknya menjadilah. Dan aku boleh test juga untuk aku punya rating ni. Bagi 5 bintang. Test. Submit testimoni ni. Dan aku boleh nampak page thank you ni. Aku sepatutnya akan nampak semua ini dalam aku punya CMS. Pergi dekat testimonials tak silap aku. Review link. Nampaknya dia belum link lagi dengan testimonials page. Aku boleh ubah ni dengan satu lagi spek baru. Setakat ni aku rasa untuk testimoni ni cukup setakat ini. Push create PR dulu lah. Dan testimonial ni akan jadi satu lagi spek baru. Wall of love ni akan jadi spek baru. Dan setting ni akan jadi spek baru lah. Selesai saja ni, aku akan suruh je merge TPR. OPSX archive. Jangan risau bila kita rasa feature tu tak lengkap. Yang penting asas tu sudah ada dan kita ada workflow kita sendiri. Macam begitu tadi, kita dah menggunakan OpenSpec ataupun apa-apa workflow yang ada kat luar sana korang pakai. Setiap kali ada perubahan, buat spek baru ataupun buat planning yang baru dan proceed, iterate setiap kali korang nak tambah feature dan sebagainya, iterate sampai korang rasa produk korang stabil lah.
Dan yang bagusnya setakat ni sepanjang aku rekod ni baru 1 jam. Kejap lagi aku akan cut lah macam biasa. Setakat ini 1 jam dah ada banyak juga yang kita dah achieve. Terutama sekali bila aku exclude, aku bercakap dan sebagainya, lagi pendek sebenarnya masa kita develop ni. Kalau aku tak bercakap lah. Dan dekat kiri ni aku akan synchronize semua. Dan akhir sekali aku akan suruh je commit semua ni lah. Jadi setakat ini kita dah ada banyak kita belajar terutama dalam video ni. Dan key point yang aku mention sebenarnya adalah menggunakan workflow. Bila kita tak ada workflow kita, setiap kali kita buat projek kita akan terus tambah benda baru ataupun kita akan repeat mistake yang sama, akan kacau kita punya momentum. Bila kita dah ada workflow baru, tak akan ubah lah. Dia akan lebih stabil lah kita punya cara bekerja kita dan sebagainya. Okay, untuk lengkapkan video ni aku akan tambah satu lagi spek baru untuk testimonial. Aku akan clear ni semua dulu. Dan untuk branch ni aku akan check sekali lagi kalau ada sebarang perubahan. Disebabkan kita nak tambah feature baru, kena make sure master kita latest lah. Testimonials page in CMS. You already have the DB and everything. Just need to wire the page up with our database. Yang ini aku rasa mudah saja, dia dah ada template ni semua dan cuma perlu fast forward sajalah. Fast forward ni macam aku tunjuk tadi, dia akan create semua artifact tu on one go tanpa aku perlu continue dan juga continue kali terakhir lah. Dan aku boleh nampak ada bug dekat sini, tak cantik sikit dia punya arrow ni, tapi aku abaikan dulu untuk menjimatkan masa aku buat video ni lah. Aku akan open spec, fast forward. Sementara yang tengah buat page ni, aku rasa aku akan tamatkan lah video aku sampai lepas dia siap ni, kita akan buat final test dan lepas tu aku akan tamatkan video. Yang selebihnya ni, walaupun ini satu masih lagi belum lengkap, tapi korang boleh nampak dah pattern untuk develop dan korang boleh predict lah untuk wall of love aku akan buat apa, dekat setting aku akan buat apa, dashboard, profile juga aku akan buat apa nanti, demi menyematkan masa untuk aku punya recording ni lah. Rupanya aku terlepas satu benda, iaitu rupanya semua ni aku mungkin terlepas pandang, semua ni sebenarnya sudah wire dengan database. Dan nampaknya kita punya spec tadi sudah cover kita punya development untuk testimonials. Ni juga antara sebab penting kenapa kita perlu juga test kita punya sistem lah. Dan aku rasa setakat ini boleh pendek cerita yang kita punya sistem ni, terutamalah untuk core feature testimoni ni sudah siap. Kita ada review link, kita ada testimoni. Cuma wall of love dengan setting ni aku tak cover dalam video ni lah. Dan aku boleh view, sepatutnya aku tak boleh edit apa ni. Okay, ikutkan testimoni, kita tak nak edit lah untuk maintain kita punya quality review kita. Tapi untuk ni aku rasa cukup setakat ini saja. InsyaAllah aku akan jumpa korang dalam video esok. Dan untuk summarize, manfaatkan workflow, cari workflow yang sesuai untuk korang dekat luar sana. Dan macam aku sekarang ini, setakat ini aku pakai OpenSpec lah. Mungkin esok lusa akan berubah, siapa yang tahulah. Untuk testimoni, aku akan upload video, aku akan edit dan cut mana yang aku tengah tunggu AI senyap-senyap tadi, aku akan cut nanti untuk jimat masa korang. Dan esok kita akan tengok untuk team member CMS lah. Nanti aku akan brief ataupun aku akan mula macam biasa dengan stage, kita akan design, buat dia punya CMS dan sebagainya. Dan itulah rutin kita untuk minggu pertama. Untuk minggu kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, aku tak ada plan lagi. Dah ada perancangan, tapi aku rasa mungkin aku akan buat satu minggu tersebut untuk satu CMS ataupun tengoklah nanti macam mana ya. InsyaAllah aku jumpa korang dalam hari esok, hari ke-5. Terima kasih untuk yang sudah tonton video ni. Aku jumpa korang.